kerana isu ini amat memalukan negara. Oi. Yang ketiga, seterusnya bubuhkan RCI untuk menyiasat kes ini kerana ia adalah skandal terbesar abad ini. FIFA mengesan, kita Malaysia tak kesan. Benda yang berlaku, memalukan. penipuan menyebabkan imej negara kita sangat tercemar sekarang. Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, yang komen react. Boom. Okay guys, suasana Dewan Parlimen di Malaysia pada hari ini tidak seperti biasa. Suara-suara lantang kedengaran dari setiap penjuru dewan. Nama FAM disebut berulang kali, disusuli dengan kata FIFA yang kini menghantui dunia bola sepak Malaysia. Ada yang menuduh FAM gagal menjaga nama baik negara, ada pula yang menuntut kerajaan segera bertindak sebelum Malaysia kehilangan maruah di pentas antarabangsa. Inilah saat di mana politik dan bola sepak bertembung di bawah satu bumbung, iaitu Parlimen Malaysia. Jadi tak perlu kita buang masa, kita masuk terus ke dalam video tersebut. Stay tuned. Saya tengah jawab peraturan apa bagi Dewan. Dalam Dewan Parlimen bos, di bawah sudah. Menteri jawab dulu. Sabar dulu lah. Santailah dulu. Saya Kangar minta Menteri Dalam Negeri menyatakan Kangar statistik pemain yang telah dinaturalisasikan sejak 2018 hingga kini, serta apakah kelayakan dan kriteria yang digunakan oleh kerajaan atau Persatuan Bola Sepak Malaysia dalam proses penentuan seseorang pemain untuk dinaturalisasikan. Terima kasih. Silakan Menteri Dalam Negeri untuk menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tuan Ketua, terima kasih terhadap soalan sahabat saya dari Kangar. Berapa jumlah pemain bola sepak yang telah diberi taraf warga negara melalui jalur naturalisasi? Jawapannya 23 orang. Banyak 23 orang. Berapa banyak permohonan menjadi warga negara? 49,000. Berapa banyak lagi permohonan yang belum dibuat keputusan? 6,000. Sejak saya berada di sini ya. Berapa ramai pemain bola sepak? 23 orang. Senator. Baik. Bagaimana proses permohonan warga negara dibuat keputusan melalui naturalisasi? Mengikut Perlembagaan Persekutuan Perkara 19. Guys. Iaitu permohonan untuk menjadi warga negara Malaysia yang datangnya dari warga negara asing. Okey. Isu ini berbangkit, Tuan Ketua, kerana tindakan yang diambil oleh FIFA ke atas pemain-pemain bola sepak Harimau Melaya. Jadi saya jelaskan dulu, bab KDN ini adalah dari hal permohonan menjadi warga negara dan proses yang kita guna pakai. Apa jalurnya? Perkara 19 Perlembagaan Persekutuan yang membenarkan kerajaan untuk menimbangkan, memproses dan membuat keputusan tentang permohonan warga negara. Untuk membuat keputusan mengikut jalur 18 ini, perkara 19 ini ada 3 rukun. Yang pertama, pemohon itu sendiri maksudnya 3 rukun tu 3 perkara guys, 3 perkara. Memohon tak boleh melalui ejen. Okey, JPN satu. tak pernah guna pakai khidmat ejen untuk permohonan warga negara. Ada 3 rukun. Yang pertama, pemohon kena bermustautin di sini dalam satu tempoh. Yang kedua, dia kena berkelakuan baik. Ya. Itu maksudnya bermastautin tu maksudnya dia kena menetap di Malaysia ni. Dia maksudnya kena menetap dalam tempoh yang dibagi untuk menjadi warga negara. Ini memang kalau di Malaysia ni dia ada, itulah aku nak silap, kalau aku nak silap berapa? 5 tahun ke 10 tahun aku nak silap. Maknanya clear tapi sang keselamatan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, pemahaman bahasa Melayu yang mencukupi. Kemudian bila kita semak, perkara-perkara itu dipatuhi. Di sana itu saja tak cukup. Permohonan itu diproses mengikut juga kaedah-kaedah warga negara 1964. Itu membawa kepada borang C yang dia kena isi. Kena ada pasport dia, kena ada dokumen dia, semuanya itu pemohon ini patuhi. Maka permohonan warga negara diberikan. Baik. Gitu. Di sana ada satu perkara lagi, iaitu FIFA Statute. Yang ini antara Persatuan Bola Sepak Malaysia dengan FIFA. FIFA Statute ni kata bagi seorang
yang nak bermain dengan sebuah negara ini, maka dia pertama kena lahir di negara tersebut. Yang kedua, ibu atau bapa pemain dilahirkan di negara tersebut. Ini bagi tujuh. Ini perbezaan di antara FIFA dengan Malaysia punya cara dorang ingin ambil orang luar jadi warga negara lah guys. Kalau kita lihat tadi, kalau untuk Malaysia punya dia ada 3 perkara lah. Satu, dia kena bermastautin tetap di sini. Dia kena bermastautin, dia kena tinggal di Malaysia. Dua, dia tidak perlu lancar bahasa Melayu, cuma dia kena ada boleh lah bahasa Melayu. Dan kita lupa pemain ya. Yang tiga, datuk dan nenek pemain dilahirkan di negara tersebut. Maknanya ini Malaysia. FIFA punya guys. Kemudian yang keempat, pemain telah hidup secara berterusan dalam mana-mana syarat A, B, C, D, mana-mana satu dipatuhi, maka pemain itu layak untuk mewakili negara dan berdaftar dengan FIFA. Itu urusan FAM. Jadi saya jelaskan lagi sekali Tuan Dipertua, permohonan warga negara, berapa ramai yang jadi pemain bola, yang main bola kita luluskan 23, termasuk 7 yang terbaru. Termasuk yang itulah. Okey. Apakah jalur perundangan yang kita rujuk? Perlembagaan Persekutuan. Lagi kaedah-kaedah warga negara 1964. Lagi dia mohon sendiri. Prosesnya cukup teliti. Datang, kita ambil biometrik, kita temu bual dia lengkap, maka dia dapat warga negara. Tapi hal kelayakan dia dengan FIFA, ada satu pertanyaanku kan, orang bilang kan bahasa Melayu tu kena bagus lah. Maksudnya it's okay lah bahasa Melayu tu kan. Tapi kalau kita perhatikan pemain-pemain warisan tu, bahasa Melayu orang pun aku boleh katakan tidak seberapa. Ini soalan lah. Itu urusan FAM dengan FIFA yang sekarang ni sedang diuruskan di peringkat rayuan dan sebagainya. Terima kasih. Hanga. Yang berhormat, Peraturan Dewan 24/5. Yang berhormat Gila orang ni kalau tadi tentang main undang-undang di dalam guys. 19/. Kita ni kurang sikit tentang undang-undang. Kita dengar bila guys. saya refer balik, kalau ada yang ngambil dia kepala mempunyai baru kita pengetahuan gas. yang memadai, bukan mencukupi. Jadi saya mohon diperbetulkan sebab ini terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Pengetahuan yang memadai, bukan mencukupi. Okey, faham? Hanga. Okey, terima kasih Wabi Menteri. Jawapan yang nampak telus. Dan baru-baru ini memanglah FIFA telah mendakwa bahawa Malaysia telah mengemukakan dokumen palsu dalam proses mendapatkan pemain warisan. Dan ini dianggap sebagai bukan isu teknikal, malah dianggap sebagai palsu. Difahamkan JPN di bawah Kementerian Dalam Negeri dikaitkan apabila didakwa telah mengeluarkan surat yang mengiktiraf kononnya datuk nenek moyang mereka dilahir di Pulau Pinang di Melaka. Ini saya rasa Wabi Menteri faham. Dan maklumat daripada FIFA sebaliknya. Dan ini telah mencetuskan tanya soalan. Okey, soalan. Mencetuskan polemik dan menjejaskan imej Malaysia di peringkat antarabangsa. Soalan saya, berapa lamakah masa yang diambil oleh JPN untuk menyiapkan dokumen pemain-pemain sebelum diserahkan kepada FAM? Itu satu. Seterusnya, jika betul berlaku pemalsuan, siapakah pihak yang bertanggungjawab kerana isu ini amat memalukan negara? Yang ketiga, seterusnya, apakah tindakan proaktif KDN dalam menyelesaikan isu ini? Dan yang terakhir, setelah tamat proses rayuan dengan FIFA, adakah kerajaan bersedia menubuhkan RCI untuk menyiasat kes ini kerana ia adalah skandal terbesar abad ini yang melibatkan pasukan bola sepak Malaysia dan agensi kerajaan. Terima kasih. Mati kau soalan. Soalan tu boy. Ada 4 soalan yang semua 4 soalan tu yang dibagi. Boleh checkmate tau kalau kena. Kalau kau tak pandai jawab, kau checkmate guys ya. Aku pun kena. Kalau aku dengar Syed pun tarik memang pedas lah. Ini jadi skandal terbesar di Malaysia pada waktu ini. Yelah kalau kena ya. Soalannya. Terima kasih Kang. 4 perkara. Bunyi itu gerun lah. Tapi meriam kapok yang naik itu. Ya. Apa? Saya dah sebut tadi, perkara Perlembagaan Persekutuan tak boleh main-main lah. Saya jawab dalam Parlimen.
Skandal terbesar abad ini apa? Ya, bagaimana kita proses perkara 19 pelbagai persekutuan. Saya dah sebut masa kita bahas perlembagaan isu warga negara. Jalur nak jadi rakyat ni, nak jadi warga negara 15.1, 15.2, perkara 16, perkara 19, perkara 30. Kita proses perkara 19. Ada kepatuhan, semua patuh. Patuh perlembagaan, ya. Patuh tak kaedah-kaedah warga negara 1994? Ya. Borang apa? Borang C. Dia datang sendiri? Ya. Semua proses kita patuh. Baik. Kemudian dia tanya berapa lama kita proses dia. Saya kata ada 3 perkara. Peraturan Dewan. Saya tengah jawab peraturan apa bagi Peraturan Dewan. Peraturan Dewan ya. Aku mendengar ni jawapan ni. Sabar dululah. Sabar kata, santai. Perkara 19 ada 3 rukun. Termasuk syarat bermustautin. Syarat bermustautin di bawah akta undang-undang lagi ni, Parlimen lulus. Nak buat perkara, nak jawab rujuk undang-undang lah. Okay, ya? Kita buat undang-undang ni dalam Parlimen. Saya sedang jawab dalam Parlimen. Saya ada tanggungjawab dan saya ada pertanggungjawaban. Akta kelahiran, pendaftaran kelahiran ini memberi kuasa kepada Menteri Dalam Negeri, saya dan menteri-menteri sebelumnya, untuk turut mengguna pakai perkara 20/1/C untuk memberikan pengecualian bagi syarat pemustautin, dan itu saya guna pakai ya untuk memberikannya. Dan sebab itu bila tertib ini semua kita selesaikan, menjawab soalan apakah proses pemberian warga negara terhadap 7 pemain ini mematuhi semua peruntukan perlembagaan, akta, kaedah warga negara dan perlembagaan persekutuan. Jawapannya ya. Boleh ya? Sangat jelas. Okey ya. Di sana ada FIFA statute. Itu soal pemain warisan dan kelayakan. Itu FIFA dan juga FAM. FIFA kata maklumat yang diberikan itu sebagai... Tapi kejap ya, sorry to say lah kan. Kalau aku dengar betul-betul statement ni, kenyataan ni, aku tanya satu benda kan, aku yang main di kepala otak aku ni. Kenapa cepat betul pemain-pemain warisan tu dapat tu kewarganegaraan tu. Citizen lah aku panggil kan, susah aku sebut. Dia citizen of Malaysia. Kenapa orang senang dapat? Kan, lepas tu kalau Malaysia tu sudah sekarang Malaysia sudah iktiraf lah. Itu 7 pemain warisan tu adalah orang Malaysia sudah. Sebab kalau dilihat daripada latar belakang, ini daripada sudut Malaysia guys, dilihat daripada latar belakang, ada nenek dorang lahir di Melaka, datuk dorang lahir di Sarawak. Itu daripada sudut Malaysia. Tapi kenapa yang dijumpa dengan FIFA tu lain pula dia punya surat lahir. Ini ada percanggahan di sini ya. Kalau itu tadi ditanya ni memang cekmen guys. Itu FIFA. Ya, FAM kata FIFA. Ini maklumat yang pemain bagi. Itu maklumat pemain. Jadi biar dispute itu mereka selesaikan. Dari sudut perlembagaan sangat jelas yang saya berikan. Terima kasih. Aku faham sudah di sini. Tapi bukankah patut dicek dulu betul-betul tu? Seandainya macam aku dalam Dewan Parlimen guys ya. Seandainya apa yang tadi dibilang tu betul, sudah dicek latar belakang player apa semua pemain warisan tu betul, ini berketurunan Malaysia, kenapa ada sanction daripada FIFA turun? Faham tak? Kan ini tak tahulah mau sebut macam mana sudah. Peraturan tadi 36 pening, aku pun pening sudah guys. Seseorang ahli tidak boleh mengeluarkan sangkaan jahat ke atas siapa-siapa ahli lain. Yang Muhammad Menteri sebut kepada Kangak peluru kapur. Tak boleh lah macam tu. Menjawab elok-elok lah. Sebab benda yang dibangkitkan ni, benda yang dibangkitkan ni sebab dah berlaku. FIFA telah mengesan ada penipuan. Jadi dia bangkit, dia tanya, tak boleh lah jawab peluru kapur, nak tembak tak ada peluru. Jangan macam tu menteri kita. Menteri ni dia kena jawab mengikut apa yang
fakta tak perlulah nak sindir apa semua macam tu. Tak boleh. Tak perlu nak sindir peluru tarik baliklah peluru kapur tu. Telur. Soalan satu pun tak jawab. 36 Menteri. Soalan satu saya dah dijawab. Tak boleh. Macam tu orang tanya ikhlas sebab benda yang dah berlaku. FIFA mengesan, kita Malaysia tak kesan. Benda yang berlaku, memalukan, penipuan menyebabkan imej negara kita sangat tercemar sekarang. Saya minta Menteri tolong tarik baliklah, tak payahlah macam tu. Dan soalan satu tak jawab tadi. Walaupun peluru kapur. Soalan satu tak jawab tadi walaupun peluru kapur. Tapi betul lah, image negara Malaysia sekarang tengah tercalar. Jadi patutnya kan ini lebih macam mana ya? Lebih diambil berat lah guys. Masa kita mengaji bahasa Melayu di sekolah dulu, itu dipanggil metafora. Yalah. Terima kasih. Bangi. Ya. Terima kasih. Ngaji masa metafora tu masa kita belajar. Tapi tak bolehlah diguna bila jawatan menteri itu dah ada. Kena jagalah disiplin. Inilah menteri main pintu belakang ni. Jagalah disiplin. Sila duduk pintu belakang. Yang berhormat. Dia tak bertanggungjawab pada rakyat. Yang berhormat. Yang berhormat. Habis mengaji dah ni. Santai lah. Duduk mengaji lah habis dah. Bapak dah santai je. Boleh timbalan Yang Dipertua. Baik, terima kasih Puan Yang Dipertua. Selamat kembali Puan Yang Dipertua. YB Menteri, saya mendengar dengan teliti apa yang YB Menteri dah maklumkan kepada Dewan Yang Mulia ini. Kalau kita tengok perkara 19 YB Menteri, seperti yang YB Menteri maklumkan juga ada beberapa perkara yang perlu dipenuhi oleh seorang pemohon, iaitu pertamanya dia kena bermastautin di dalam negara untuk satu tempoh, dia berkelakuan baik dan dia mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu. Untuk 7 player ini yang menjadi pertikaian ini, aku rasa satu sepahaman. Soalan saya, adakah mereka telah memenuhi ketiga-tiga keperluan yang ada dalam perkara 19, terutama sekali keperluan permastautinan dan juga keperluan mempunyai pengetahuan yang mencukupi dalam bahasa Melayu? Sebab ini satu kepala saja. Itu dari tadi aku berfikir ya. Okey, kalau kita fikirkan kan, mana-mana orang di sini, kawanku pun yang ingin jadi orang Malaysia, dia daripada Indonesia. Okey, dia orang Indonesia, jadi dia ingin jadi orang Malaysia. Dia kena stay sini, dia guna pasport. Dia kena dapat pemastautin tetap. Dia akan naik penduduk sementara, and then dia akan dapat IC biru macam yang kami pakai lah. Tapi yang bikin herannya sekarang, kenapa player-player itu terus dapat begitu senang? Fahamkah? Sekarang itu yang dipersoalkan oleh rakyat Malaysia juga. Kenapa player-player tersebut senang dapat itu? Dan satu, soalannya bahasa Melayu. Bahasa Melayu itu kena padu. Walaupun contoh kami orang Sabah, kalau kami orang Sabah, orang tahulah kan, tak kan kami mau pergi Semenanjung, kami mau cakap Semenanjung lah, kami cakap Sabah lah. Ini mantap dia soalan. Di luar sana polemik yang dibangkitkan adalah berkenaan dengan sama ada mereka ini telah pun memenuhi keperluan-keperluan ini, Yang Berhormat Menteri. Jadi saya harap Yang Berhormat Menteri dapat jawab persoalan ini dengan tuntas supaya tidak ada lagi polemik berkenaan dengan JPN dan KDN mengenai perkara ini. Sekian, terima kasih. Jadi supaya kalau dia dapat jawab tu, maksudnya tidak ada kena mengenal lah sudah di antara KDN, Kementerian di Dalam Negeri sama JPN lah, Jabatan Pendaftaran Negara. Silakan. Tak dengar. Bapak power siut. Terima kasih. Marah sudah sahabat saya marah dari sudah ni. Bangi. Tadi saya sebut dalam mengguna pakai perkara 19 ada 3 rukun yang mesti dipenuhi. Ya, dan perkara 19 ni yang dipertua bukan hanya untuk pemain bola. Amalan KDN dan JPN semasa saya dan sebelum-sebelum ini pun ada yang kita bagi pada ahli gimnastik negara, ada yang kita bagi pada atlet pejalan kaki mewakili negara, Iwan Yupang. Ada yang kita bagi kepada atlet menembak, Erina Maharani, dan dia jadi jurulatih. Ada yang kita bagi pada pemain bola keranjang, jurulatih badminton banyak. Ada yang kita bagi pada ahli sains, doktor, jurutera, CEO. Ini semua kita bagi mengikut jalur 19.
dan pemberian warga negara mengikut jalur atau fasa 19 ini. Dah sampai jawapannya, dah sampai. Syarat yang ditanya oleh Bangi tadi yang juga di luar adalah apakah tempoh pemustautin itu dipatuhi. Okey. Dalam perlembagaan juga ada satu section namanya section 20/1/E di mana menteri boleh menggunakan kuasa budi bicaranya. Kuasa 21C ini Bangi bermaksud pemustautin itu seperti mana dalam perlembagaan adalah keberadaan pemohon itu di luar pun bolehlah dianggap bahawa dia bermustautin dalam negara. Begitu bahasa perundangan dalam buku ini, dalam kitab ini. Begitu? Ya, boleh ke begitu? Saya guna pakai perkara 20/1/C ini bagi memenuhi syarat pemustautin itu. Baik, pengetahuan bahasa Melayu yang mencukupi ataupun sahabat saya Jelun kata memadai. Mencukupi, madai. Maknanya kita cakap dia faham. Dalam dewan ini juga saya sebut ada permintaan ahli-ahli parlimen, boleh tak syarat penguasaan bahasa Melayu ni dipermudahkan? Bermakna, aku rasa itu jawapannya belum sampai lagi ya. Bermakna kalau kita cakap dia faham. Nanti kita bahas tu. Pertama bagi pembubuhan warga emas. Dalam dewan ini saya sebut markah penuh 8. Sekarang saya turunkan kepada 2. Ya, kita guna pakai bagi ujian biasa. Tapi dalam kes ini saya guna pakai kuasa di bawah section 20/1E Perlembagaan Persekutuan. Terima kasih. Terima kasih juga. Okey, jadi sampai situ salah reaction aku tentang di dalam Dewan Parlimen ni, menteri-menteri ni berbincang tentang isu yang betul-betul panas sekarang, tentang isu FIFA dan FAM ni, tentang isu pemain naturalisasi, tentang isu citizen. Okey, jadi apa yang aku dengar tadi di sini, diorang ada berbicara dan satu daripada Kangar tadi tu, menteri daripada Kangar tadi, YB daripada Kangar tadi tu, dia bagi 4 soalan meletup guys ya, 4 soalan yang bagi aku sendiri cukup-cukup. Kalau aku yang kena soalan tu, baru aku di situ aku mungkin akan checkmate tu. Itu cukup-cukup padu sudah tu 4 soalan. Tapi yang di sini aku tak mau ulas tentang yang 4 soalan tu apa. Aku mau ulas yang YB terakhir tadi tu. Kan dia bilang tadi kan di Menteri Dalam Negeri ini dia bilang dia ada 3. Pemastautin tetap, kena pandai bahasa Melayu, kena mencukupi pemahami pandai bahasa Melayu. Lepas tu satu tu apa sudah lupa sudah aku. Tapi ini 2. Yang satu tu lepas lah. Tapi ini 2. Ini 2 aku mau sebut. Pemastautin tetap sama pemahaman bahasa Melayu. Okey. Kenapa orang-orang biasa, terutamanya orang-orang yang mau jadi citizen of Malaysia ni, kenapa orang kena bermastautin lama di dalam Malaysia? Kenapa orang kena menunggu giliran, lepas tu giliran, and then orang jadi citizen of Malaysia? Tapi kenapa pula dengan pemain warisan tu, kenapa tidak perlu ikut peraturan begitu? Kita kan negara undang-undang juga. Kenapa tidak perlu ikut peraturan begitu? Itu bagi aku lack of, aku tak tahu lah apa, ada kekurangan lah di situ ya. Dan satu lagi, jika lau mau jadi citizen of Malaysia, bahasa Melayu kena mencukupi. Maksudnya apabila bahasa Melayu kena mencukupi, kalau daripada segi logik akal, apa yang menteri tadi tu bilang di dalam buku perundangan tu, bahasa Melayu kena mencukupi. Maksudnya apabila kita bercakap sama dia, dia faham, dan dia bercakap sama kita, kita faham. Itu maksudnya bahasa Melayu mencukupi. Bukannya kita cakap sama dia, dia faham, lepas tu dia balas. Itu maksudnya. Itu yang bahasa Melayu mencukupi. Okey, tapi ini 2 ni bikin ramai netizen-netizen Malaysia pun tertanya-tanya. Aku nampak banyak TikTok guys ya. Banyak TikTok yang keluar, kenapa KDN begini, kenapa JPN tidak periksa dulu tentang latar belakang 7 pemain warisan sampai dapat mencalarkan nama Malaysia. Ini menjadi satu pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya ni belum ada jawapan. Kalau aku nampak sendirilah, sebab aku hari-hari aku cek tentang update tentang pemain warisan Malaysia ni yang kena sanksi FIFA ni. Jadi aku tengok
Kenapa belum ada jawaban tentang perkara itu? Patutnya sudah ada jawaban kan. Seandainya pada waktu itu JPN sudah tengok, KDN sudah tengok, sudah nampak latar belakang, ini latar belakang orang sana kan, tiba-tiba dia mau masuk sini pemain naturalisasi itu, itulah FIFA menanyakan soalan tuh, dan belum ada jawaban sampai saat ini. Nah, aku tak tahu lagi apa yang akan terjadi sebab orang berbicara undang-undang. Aku ni kurang undang-undang guys. Nah, kalau kamu tanya aku asal logik akal boleh. Kalau kita mau baca buku undang-undang memang pecah kepala. Itu apa, menteri-menteri boleh lah. Kalau kita orang biasa, kita ni faham daripada logik akal. Apa yang kita nampak sehari-hari itu yang kita serap masuk di dalam otak, kita pikir pasal logik akal. Okey, kalau ini betul, itu betul. Kalau ini salah, ini salah. Kita pakai logik akal. Kita bukannya tengok buku. Jadi siapa yang tengok buku tuh perlu perjelaskan dengan kita, apakah dia punya undang-undang ini betul, apakah dia punya undang-undang, dia ikut undang-undang ini salah. Itu yang diajar kita dari kecil, tidak kira di Malaysia, Indonesia, Brunei maupun USA. Kan betul gak cakap? Undang-undang tuh sudah kita belajar kan, dorang yang belajar, jadi kita kena kasih tahu, dan kita kalau sudah dikasih tahu kita ingat, masuk dalam otak kita. Okey, ini kan. Nah, jadi ini belum ada jawaban sebenarnya untuk aku lah. Ini untuk aku belum, jawaban tuh mungkin untuk setengah orang masih ada, sudah ada, tapi kalau untuk aku sendiri jawaban tuh belum sampai di kepala otak aku lagi. Oke, jadi sampai reaction aku dan see you next video and comment record.